Kami jumpa satu lagi homestay yang ada 10 bilik, ada pool dekat Batu Pahat je tau. Hai korang, nak singgah mana tu? Hari ni Kak Wani nak bawa saya pergi mana pula ni? Okay, hari ni aku nak bawa pergi satu homestay yang ada 10 bilik dekat Parit Karjo. Wow, 10 bilik? Ya, betul. Sesuai sangat untuk mereka yang ada keluarga yang besar atau yang nak buat family day. Kolam renang dia pun besar, luas, and kawasan persekitaran dia pun luas. Homestay sini berkonsepkan kabin. Dia ada 3 jenis bilik, iaitu standard, deluxe dan eksekutif. Untuk bilik eksekutif, dia ada 2 katil queen dan 2 bilik air. Wow, jarang-jarang ada 2 bilik air. Jarang kita jumpa. So, dah ada 2 toilet ni, tak adalah korang berebut dengan orang lain kan? And paling best, bilik ni dia berhadapan dengan kolam renang tau. Lepas tu, untuk bilik deluxe, dia ada 2 katil queen, 1 bilik air. Semua bilik yang ada dekat sini semuanya berhadapan dengan kolam. So, korang bolehlah enjoy pemandangan kolam daripada dalam bilik. Okay, next jom kita naik tingkat atas. Dekat tingkat atas, kita ada bilik standard tau. Untuk bilik standard pula, macam biasalah, ada 1 katil queen dan 1 bilik air. Kesemuanya ada aircon, ada kipas, ada water heater, ada complete, towel. ada towel, komplit lah semua. Datang sini tinggal bawa baju saja. Oh ya, yang bestnya dekat sini pun ada bilik mesyuarat ataupun bilik seminar. And paling lain daripada lain, korang boleh iron baju sambil tengok view kelapa sawit. Lepas tu yang paling akak suka kat tempat ni, dia punya outdoor tandas tu ada sampai 4. Korang tak payah susah-susah bawa iron sebab dekat sini pun ada. Paling best, peralatan dapur semua lengkap, termasuk juga dengan barbecue. So korang tak payahlah risau nak buat family day kat sini. And lagi satu, jauh daripada hiruk pikuk bandar. Korang boleh sewa keseluruhan kabin dengan hanya RM2,000 satu malam. Murah kan? Betul, murah. Kalau korang macam nak buat family day, sangat sesuai lah. Kawasan tu korang yang punya. Betul. Laika, jom makan asam pedas. Nak? Kat mana? Next, aku nak tunjukkan sebenarnya owner ni ada kedai makan asam pedas yang sangat-sangat underrated dekat BP ni. Kalau nak tahu, korang kena stay tune for part 2.